hadis Nabi SAW kat bawah ni yang menyebut, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan itu ada seketul daging, apabila ia baik maka baik seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis muttafaqun alaih. Hati tu adalah raja kepada tubuh badan kita. Jadi raja ni kerja dia apa? Buat arahan, kan, menentukan, menetapkan apa yang akan dilakukan oleh rakyat dia. Maknanya sepatutnya setiap tindakan kita, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, kita semua diawasi oleh hati dan dia ikut arahan hati. Kita buat terbalik. Masa bila jadi terbalik? Contoh, kita tengok orang tu buat sesuatu yang kita tak suka. Maka lepas kita tengok dia, kita tak suka dan kita pun tak suka dia. Kan? Sebab kita tengok dia buat benda tu, kita jadi tak suka. Maksudnya masa tu mata dah bagi arahan dekat hati. Mata kita tengok dia dulu, kita tak suka, kita pun cakap dengan hati kita, wahai hati, tak sukalah engkau. Dia pun tak suka. Sepatutnya macam mana hati akan bagi arahan dekat mata?